Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sabunya? Begitulah indahnya pepatah Melayu yang mengajar kita bahawa kejayaan tidak datang bergolek. Dengan penuh rasa syukur, saya berdiri di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Teknologi Pemakin Generasi Berilmu. Hadirin yang dihormati, kita kini hidup di dalam dunia tanpa sepadan. Hanya dengan satu sentuhan pada skrin telefon atau komputer, pelbagai maklumat dapat diperoleh dalam sekelip mata. Dahulu kita mencari ilmu di perpustakaan. Kini perpustakaan pula berada di hujung jari. Inilah keajaiban teknologi yang mengubah cara kita belajar, berkomunikasi dan menjalani kehidupan seharian. Persoalannya, adakah teknologi menjadikan kita lebih bijak atau adakah kita sekadar menjadi pengguna leka? Hadirin sekalian, teknologi ibarat sebilah pisau. Di tangan seorang chef bisa menghasilkan hidangan yang lazat. Namun di tangan orang yang tidak bertanggungjawab, pisau boleh mendatangkan bahaya. Begitulah juga teknologi. Ia digunakan dengan bijaksana. Teknologi menjadi jambatan menuju kejayaan. Jika disalahgunakan, teknologi mampu merosakkan masa hadapan kita. Hari ini, murid bukan sahaja belajar melalui buku teks. Kita belajar menggunakan video interaktif, kuis digital, aplikasi pendidikan dan kecerdasan buatan iaitu AI. AI mampu membantu kita memahami pelajaran, menjana idea dan mencari maklumat dengan lebih pantas. Namun begitu, AI bukanlah pengganti guru, apatah lagi pengganti usaha. Kejayaan tetap memerlukan disiplin, kesungguhan dan kejujuran. Hadirin yang saya hormati, di sebalik pelbagai manfaat teknologi juga membawa cabaran yang besar. Berita palsu tersebar dengan cepat, buli cyber semakin membimbangkan, ada yang terlalu asyik permainan video hingga mengabaikan pelajaran, kesihatan dan keluarga. Lebih menyedihkan, ada yang menggunakan media sosial untuk menghina dan menjatuhkan maruah orang lain. Adakah itu contoh generasi yang kita inginkan? Sudah tentu tidak. Sebagai murid yang bertanggungjawab, kita mestilah menjadi pengguna teknologi yang beretika. Sebelum berkongsi sesuatu maklumat, pastikannya sahih. Sebelum menulis sesuatu komen, fikirkan kesannya terhadap orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, inspirasi dan perkara yang membawa kebaikan. Sesungguhnya, setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan menjadi cerminan peribadi kita. Rakan-rakan sekalian, negara memerlukan generasi yang bukan sahaja cerdik teknologi, malah kaya dengan adab dan nilai murni. Kita mahu menjadi generasi yang mampu mencipta inovasi, menyelesaikan masalah dan bersaing di peringkat dunia tanpa melupakan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Bak kata pepatah, ilmu itu pelita hidup. Teknologi pula ialah kenderaan membawa kita menuju ilmu. Namun, kenderaan yang paling canggih sekalipun tidak akan sampai ke destinasi jika pemandunya tiada arah tujuan. Oleh itu, biarkan akhlak menjadi kompas, ilmu menjadi perkarunan teknologi menjadi pemangkin kejayaan. Hadirin yang dihormati, marilah kita memanfaatkan teknologi untuk membaca lebih banyak buku, menguasai berbagai bahasa, menghasilkan inovasi dan membantu masyarakat. Jadikan setiap klik sebagai langkah menambah ilmu, setiap carian sebagai peluang menimba pengetahuan dan setiap perkongsian sebagai usaha menyebarkan kebaikan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di pohon jati. Teknologi dimanfaat setiap hari agar bangsa terus dihormati. Ingatlah, teknologi yang canggih tidak menjamin masa depan yang gemilang. Tetapi manusia yang berilmu, beralat dan bijak menggunakannya pasti mampu menciptakan gemilang. Sekian, terima kasih.